Hadis ini juga menunjukkan doa bagi banyak harta tak salah. Doa bagi banyak harta tak salah. Sabit dalam hadis yang sahih, Nabi doa pada Anas. Yang salah adalah apabila harta itu jadi lebih besar daripada akhirat kita. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagh ilmina. Jangan kau jadikan dunia ini benda yang paling menjadi kerisauan kita, dan mablagh ilmina, kadar ilmu kita tu banyak harta dunia, lepas dah tu tak boleh pi dah. Jangan harta banyak tak apa. Orang Melayu percaya dengan satu cerita yang dinamakan cerita Tha'labah bin Abi Hatib. Kononnya Tha'labah bin Abi Hatib ni telah meminta daripada Nabi SAW supaya doa dia banyak harta. Akibat dia banyak harta lah, dia tak main semayang, dia tak apa, sehingga Tha'labah bin Abi Hatib ni akhirnya tak bayar zakat, tak bayar, sehingga pada zaman Sayyidina Uthman pun tak mau terima zakat dia sampai ke sudah. Cerita ini palsu. Cerita ini mengarut. Pertama, kerana Tha'labah bin Abi Hatib adalah sahabat Nabi. Cerita ini menghina sahabat Nabi, sedangkan Tha'labah bin Abi Hatib terlibat dengan peperangan Badar. Hari itu kita cerita kelebihan orang perang Badar ni. Tapi riwayat-riwayat yang palsu telah menuduh Tha'labah seakan-akan Tha'labah ni apabila Nabi doa dia bagi kaya, dia lupa dunia, dia lupa akhirat, dia pentingkan dunia, dia tak mau bayar zakat. Bila ada orang buat cerita pada tuan-tuan kita jangan jadi Tha'labah, bangkit bagi tahu, ustaz jangan tomah Tha'labah sahabat Nabi, cerita itu palsu. Apatah lagi dia ahli perang Badar. Dia ahli perang Badar, seperti yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah.